Kenapa perlu rekod, cabut bendera Barisan Nasional dan tukar kepada bendera kamu? Adakah parti politik Barisan Nasional saingan hebat kamu? Banyak sangat saya jumpa video puak dari parti-parti politik warisan mulakan video konten mereka dengan cabut bendera Barisan Nasional. Bila orang Barisan Nasional bantu rakyat Sabah, puak kamu siap halau orang Barisan Nasional. Sedih kadang tengok Barisan Nasional dihalau begitu saja. Bukan Barisan Nasional buat huru-hara kat tempat tu. Barisan Nasional tidak diberi peluang berjasa kepada rakyat Sabah hanya kerana Barisan Nasional parti yang kalah. Jadi, parti yang menang halang kami Barisan Nasional dari kami terus berjasa membantu rakyat di Sabah. Adakah itu cara yang betul? Dari merdeka hingga 2018, Barisan Nasional tak pernah menghalang mana-mana parti politik berkhidmat berjasa membantu rakyat di Sabah. Malah, Barisan Nasional bantu ringankan beban masalah yang dihadapi rakyat Sabah tanpa mengira parti politik rakyat Sabah. Bila Barisan Nasional dah kalah, kenapa sampai begini dibuatnya? Kamu semua rakyat Sabah harus sedar, dari Barisan Nasional nenek moyang atuk kamu dulu-dulu hidup dan membesarkan kamu hasil dari Barisan Nasional. Asyik-asyik main sentimen, jangan support Parti Malaya. Aku dulu BN, aku dulu BN, aku dulu BN. Dulu saya BN, aku dulu BN. Aku keluar sebab BN kalah. Bila tiada kuasa, tiada peluang. Buat apa duduk dalam parti kalah? Buang masa saja. Aku ikut mana yang bagi lebih banyak untung. Mereka nak bagi aku Perdana Menteri tu, siapa mau tolak? Uish. Tapi jangan salah faham. Aku tidak benci BN. Sini untung aku pergi sini, sana untung aku pergi sana. Saya mau teruskan cari makan. Kita berkempen biarlah dengan cara sihat. Tak perlulah sampai begini cara berkempennya. Last kali nak tanya, kenapa tutup komen bila buat konten kalau betul kamu tu jiwa pejuang?